Salam dan salam Malaysia Madani. Saya Umi Zafira, wartawan anda untuk hari ini. Pada hari ini, kami akan menjalankan podcast Kejayaan Murid. Bersama saya, Tokoh Sasias SK Felda Cemomoy. Boleh saudari perkenalkan diri terlebih dahulu? Waalaikumsalam. Boleh. Nama saya Nur Syazwani Husna binti Muhammad Rafizal dari kelas 6 Najihin, Sekolah Kebangsaan Felda Cemomoy. Apakah perasaan Syazwani bila diumumkan sebagai tokoh sasiah sekolah? Perasaan saya ialah gembira dan bersyukur kerana dipilih menjadi tokoh sasiah sekolah. Saya juga bangga kerana usaha saya selama ini membuahkan hasil. Kami difahamkan bahawa Syazwani suka membantu guru. Boleh Syazwani ceritakan apa yang biasa Syazwani buat di sekolah? Perkara yang saya selalu lakukan di sekolah ialah mengutip sampah yang ditemui, membantu guru mengemas kelas dan mendamaikan rakan-rakan yang sedang bergaduh. Saya juga sebagai pengawas PSS sentiasa mematuhi jadual bertugas dan memastikan pusat sumber sentiasa bersih. Walaupun saya tidak bertugas pada ketika itu, saya datang membantu apa yang perlu. Oh, begitu. Mengapa Syazwani suka membantu guru? Saya suka membantu guru kerana saya menghormati mereka dan menghargainya. Secara tidak langsung, saya meringankan tugas guru. Bagaimana rakan-rakan Syazwani bila tahu sikap Syazwani? Rakan-rakan saya menghargai sikap ini. Malah ada yang terinspirasi dengan saya. Apakah cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan sasiah yang baik ini? Bagi saya, tiada cabaran kalau kita buat sesuatu perkara itu dengan ikhlas hati. Oh, okey. Siapakah yang menjadi inspirasi Syazwani untuk sasiah yang baik ini? Inspirasi saya ialah guru-guru dan ibu bapa saya kerana selalu menasihati saya dan mendorong supaya menjadi orang yang berdisiplin. Oh, okey. Apakah harapan Syazwani kepada murid-murid SKFC? Harapan saya ialah murid-murid SKFC ini supaya menghormati guru dan berdisiplin agar sekolah ini terus maju dan cemerlang. Okey, itu saja daripada kami. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama.